Dalam video kali ni kita nak bercakap pasal sebuah filem yang bagi aku tonton filem ni banyak kali pun aku tetap menangis. Tapi sebenarnya filem ni bukan filem romantik. Okey, filem ni adalah filem action, filem tinju. Okey, so tajuknya ialah filem Real Steel. Okey, filem lakonan Hugh Jackman yang mana boleh di-stream dekat Disney Plus Hotstar. Okey, filem tahun 2011. Kita semua expect sequel akan muncul, tapi sayangnya sampai sekarang tak muncul-muncul lah. Aku tak tahu kenapa. Okay, tapi tak apa, kita nak tengok balik lah filem Real Steel ni. Bagi aku one of the best filem tinju yang mana ada dekat muka movie ni. Okay, so sebelum kita bercakap lanjut lah pasal filem Real Steel ni, kita intro. Baik, Real Steel merupakan sebuah filem tahun 2011. Okey, filem ni ialah adaptation daripada cerpen pendek tulisan, maafkan aku kalau aku salah, H.G. Wells. Okey, yang pernah menulis pasal time machine juga, tak silap. Okey. Tapi story dalam short cerpen itu memang lain lah. Dia macam, kalau aku pernah baca dia punya short story tu, dia lain sangat-sangat. Okey, cuma dia inspired by, dia modernizekan story tu. Dia bawa kisah dengan elemen-elemen kekeluargaan apa semua, dia upgrade apa semua sini jadi movie yang lebih matured untuk generasi sekarang dan ketika ini. Even sampai sekarang pun movie ni agak relevan. Kisah dia pasal seorang lelaki ni yang kerjanya ialah fight robot. Okey, dekat zaman ni memang robot ialah pertarungan robot ni adalah satu benda yang memang sangat normal. Orang tak nak tengok dah pertarungan manusia. Okey, petinju apa semua tak mahu, dia nak tengok robot fight. Okey, so watak Hugh Jackman ni memang bawa pergi fight robot dan dia selalu kalah. Okey, so one day dia dapat satu berita yang mana isteri dia, ex dia mati. Okey, dan dia terpaksa menjaga anak dia. Dia tak mahu jaga anak dia, tapi bila court suruh pergi dekat mahkamah tu, okey, dia orang deal dengan orang yang nak ambil jaga anak dia. Cakap, okey, aku nak pergi New York ni, so bayar dulu. Okey, jaga sat, nanti balik New York tu aku ambil balik anak hang. So anak dia ni, budak kecil tu, stay bersama dengan watak Hugh Jackman ni, okey, untuk beberapa ketika. Dan what happen between them ialah budak ni start show that dia memang minat dan boleh fight ataupun kontrol robot ni lebih hebat daripada ayah dia sendiri. So dekat situlah mulanya watak emosional lah, di mana sebab kita tahu in the end budak ni akan terpisah dengan ayah dia, sebab ayah dia ni memang orang yang cemekap, orang yang kilakan duit. Tapi sebenarnya dia sendiri tak tahu nak plan kehidupan dia apa semua. Wow, aku rasa benda ni, movie ni is well blend tau. Dia terbahagi kepada dua. Okay, kalau hang tengok dia punya mechanic of this movie lah, movie ni terbahagi dua. Okay, first half dia lebih kepada macam mana watak Hugh Jackman dengan budak ni, okay, digabungkan, dihidupkan. Okay, penonton akan dapat tengok macam mana dia orang rasa masing-masing hebat. Ayah rasa dia paling hebat, si anak pula pantang dicabar apa semua kan. So the emotion dekat penonton rasa macam best kan. So mai ke second part. Okay, second part di mana watak Atom ni, robot yang ada shadow fight ni, akhirnya telah dicabar oleh si budak ni untuk melawan satu robot nama dia Zeus. Okay, so dekat situ mulanya, okay, filem ni mula break our heart, penonton, sebab setup punya cantik. Dia mai ke second half, dia dah break kita punya penontonan tu dengan a lot of emotional part lah. Fight scene robot, okay, kita akan nampak sebagai bukan sebuah fight scene robot tau, tapi kita akan nampak sebagai sebuah perjuangan ayah untuk buktikan kepada anak dia yang sebenarnya dia orang ni sepatutnya bersama. Cuma there are some point dalam kehidupan mereka ni yang dia orang gagal untuk faham. So kita boleh relate benda tu dengan kehidupan kita lah. So itu yang menyebabkan Real Steel ni bukan sekadar sebuah filem fight robot tinju tau. Dia lebih kepada how
connection antara ayah dengan anak, yang kita tahu ayah ni selalunya kita gambarkan sebagai egoistik, kononnya dia serba tahu apa semua. So movie ni memang the best of the best lah, aku boleh kata. Aku tak tahulah berapa kali aku tengok movie ni. Memang sebab memang, dan I wish that in the future lah, I hope that they have sequel yang mungkin cerita sikit prequel ke apa kan, pasal Atom, yang mana dia jumpa dekat garaj tu, macam mana Atom tu boleh berjumpa kan, if dia orang tak nak buat pasal ni kan, dia orang buat balik sebelum Atom tu dibuang ke apa ke kan. Tapi iyalah, sampai sekarang filem ni dah 2011, sekarang dah 2026, masih tak ada lagi. Agak sedih lah, sebab I'm one of the fan tau. Fight scene robot dalam filem ni, walaupun it's just robot, it's just CGI, tapi kita boleh feel the adrenaline tu dengan lagu dia dari Eminem, apa ni, lepas tu lagi apa ni, Timbaland. Memang barisan dia punya soundtrack pun kau-kau lah, mantap. Aku bagi filem ni 5 out of 5 lah. One of the best action movie. Tinju. Okay, kalau siapa-siapa yang belum tengok movie ni, go and watch dekat Disney Plus Hotstar. Memang padu padu. Filem ni tahun 2011 lah, tapi CGI dia memang tahap-tahap padu gila. Sekarang kau tengok CGI entah apa-apa kan. So itu je lah review ringkas aku berkenaan dengan filem Real Steel. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.